Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa dhakkirna ma nusina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ir aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kata pengarang kitab Tuan Syekh Dawud bin Amrullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu, amin. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilangan-bilangannya. Telah berkata setengah hukama, ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan sesuatu daripada anbiya'illah. Maknanya sembahyang 5 waktu yang kita sembahyang ini telah ada satu-satu Nabi sudah buat dah. Satu-satu Nabi itu ada sudah kerjakan pada waktu seperti yang telah kita buat 5 waktu. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihi salam. Tatkala keluar daripada syurga dan melihat dia Nabi Adam akan zulmah, gelap, dan takut ia akan sebagai takut yang sangat. Duduk dalam syurga terang, senang, mudah, segala benda mudah duduk dalam syurga. Tiba-tiba sekarang kena masuk ke dunia. Jadi masuk ke dunia gelap. Takut sungguh-sungguh. Tak biasa lah, tak biasa. Maka tatkala subuh dan pecah fajar, sembahyang dia Nabi Adam alaihi salam 2 rakaat. Jadi apabila dah gelap gelemak gitu sampai waktu apabila telah terbit fajar, cerah dah sikit, lalu Nabi Adam alaihi salam sembahyang 2 rakaat. Yang pertama, muradnya rakaat yang pertama, syukur dia Nabi Adam bagi kelepasan dia daripada gelap. Dan rakaat yang kedua, syukur dia Nabi Adam alaihi salam sebab kembali siang hari. Jadi Nabi Adam apabila diturunkan ke dunia, dia resah gelisah, rasa bersalah, rasa berdosa dan bersalah dan sebagainya. Lepas tu dengan suasana baru, sehinggakan ada suatu doa yang telah dibaca oleh Nabi Adam semasa dia diturunkan ke bumi. Doa ini sangat mustajab. Sebagaimana hadis akhrajat Tabarani fi awsatihi an Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma ahbata Allah Adam ila al-ardi qama wa ja'a al-Ka'bah fa shalli rak'atain fa alhamahu Allahu hadha ad-du'a. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati. Ini doa dia ni. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li zambi.
Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ardini bima qasamta li. Fa'awha Allah ta'ala ilaihi ya Adam, qad qabiltu laka taubataka wa ghafartu laka zambaka wa lan yad'uni ahadun bihadza ad-du'a illa ghafartuhu wa kaffaituhu al-miham min amrihi wa zajartu anhu syaitan wa tajartu lahu min wara'i kulli tajirin wa aqbaltu ilaihi wa aqbalat ilaihi dunya raghimatan wa illam yaridha. Jadi hadis daripada Tabarani, Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap kala Adam diturunkan ke bumi, lalu dia pun berdiri, dia pergi ke Kaabah, lalu dia sembahyang 2 rakaat. Allah ilhamkan kepada Nabi Adam lepas sembahyang baca doa ni, Allahumma anta ta'lamu sirri, ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau yang mengetahui rahsia-rahsia aku ni, benda orang tak tahu, wa alaniyati, dan benda yang terang, benda yang rahsia, benda yang jelas kamu tahu belaka. Faqbal ma'zirati, maka terimalah keampunan, terimalah maaf daripadaku. Wa ta'lamu hajati, ya Allah kamu maha mengetahui apa hajatku. Fa'atini su'li, maka tunaikanlah segala permintaanku. Wa ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah kamu maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diriku. Faghfir li zambi, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka imanan yubashiru qalbi, ya Allah ya Tuhanku, aku minta dengan kamu iman yang hidup, yang senantiasa berada di hatiku, iman yang kukuh, yang senantiasa berada di hatiku, wa yaqinan sadiqa, dan keyakinan yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh, hatta alamu, sehingga aku yakin, aku tahu, annahu la yusibani, bahawa tidak ada yang sebarang musibah, sebarang apa yang menimpa aku ini, illa ma katabta li, melainkan benda itu sudah kamu putuskan sejak azali lagi, sudah qada qadarmu. Wa ardini bima qasamta li, ya Allah, bila aku dapat terima, dapat redha apa yang telah kamu putuskan padaku, qada qadarmu kepadaku. Lalu Allah mewahyukan kepada Adam, Allah memberitahu, ya Adam, dengan kamu baca doa ini, ya Adam, qad qabiltu laka taubatak, aku telah terima taubat kamu, aku telah ampunkan dosa kamu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan ampunkan dosanya, melainkan Allah akan selesaikan segala permasalahannya, dan Allah selamatkan dia daripada godaan syaitan, dan Allah berikan segala perkara itu mudah baginya, dan dia akan mudah menjalani hidup di dunia. Dan Allah sekali-kali tidak akan menolak sesiapa yang baca doa ini. Dunia akan mudah, dia akan dapat senang dunia dan akhirat. Jadi itulah doa yang sepatutnya kita hafaz, kita baca, kerana fadilatnya sangat besar. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetap kala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya Ismail. Kemudian apabila Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih pisau yang tajam, disembelih tengkuk Nabi Ismail, takluk. Sebab itulah kita dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, usaha pada kita, tetapi hasil daripada usaha ikhtiar itu terpulang bergantung kepada Allah. Walaupun pisau yang tajam
asah habis tajam supaya tak suwi sakit Nabi Ismail ni, tak lut. Kerana Allah tidak izinkan pisau itu, kerana terpulang kepada Allah. Setelah itu, setelah takluk tu, disuruh pula, Allah suruh Nabi Ibrahim dengan menyembelih akan penebusan. Takluk nak sebelah tengkok Ismail, Allah buat tebusan, Allah bagi ganti. Dan adalah suruh itu, perintah Allah itu pada ketika gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Maka sembahyang dia Nabi Ibrahim alaihi salam 4 rakaat. Yang pertama, rakaat pertama syukur bagi penebusnya. Dan yang kedua, bagi membukakan duka cita anaknya. Jadi membukakan maksudnya menghilangkan. Nabi Ismail habis-habis duka cita apabila diberitahu, diperintah, apabila Nabi Ismail ayahanda dahlah jaga-jaga jumpa mari nak sembelih. Jadi Nabi Ismail sangat duka cita, sangat sedih. Dia tanya, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, perintah Allah. Kerana perintah Allah diserahkan, duka cita yang sungguh-sungguh. Tetapi apabila tak jadi, ditukar dengan penebus, maka hilanglah duka cita Ismail. Dan yang ketiga, rakaat yang ketiga, bagi menuntut keredaan Allah daripada penebusan tadi. Dan yang keempat, rakaat yang keempat, kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar, yang sangat hebat, seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus akan dia, tukar ganti Nabi Ismail dengan sembelih kibas, kibas yang amat besar, kibas yang comel, gemuk comel, iaitu kibas tadi itu kibas yang dibawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Cerita anak Habil dan Qabil. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam, ketika dikeluar akan dia Nabi Yunus oleh Allah Ta'ala dalam perut ikan nun. Jadi Nabi Yunus, kata setengah ahli tafsir, 40 hari duduk dalam perut ikan nun. Ikan nun, ikan besar lah, kita kira paus besar ni. Keluar daripada perut ikan nun itu seperti anak burung yang tiada bulu baginya. Jadi anak burung baru tetah daripada telur, tak ada bulu kan, lemah sangat. Sangat begitulah Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan nun itu, terdampar di tepi pantai. Allah tumbuhkan sejenis pokok setengah kata jenis labu itu. Dia makan, dia berteduh bawah daun tu. Jadi lembek lotek. Jadi sekarang sudah selamat. Dan ia di dalam 4 kelam. Jadi Nabi Yunus ini dalam 4 kegelapan dia ni. Kelam pertama, kelam zulmah, kesalahan. Kerana yang pertama, dia rasa bersalah sungguh-sungguh, dia telah bersalah kepada Allah. Sebabnya Nabi Yunus diperintah oleh Allah kepada negara Nainawa. Nama dia, nama tempat Nainawa. Kemudian dia menyeru kaum dia, tak sikut. Kalau cerita sebelum ni, Nabi Lut, kaum Nabi Lut, apabila tak nak ikut
peringkat terakhir dia ialah Allah suruh Nabi Lut keluar dan Allah akan hancurkan kaum dia. Begitu juga Nabi Yunus, dia telah ijtihad. Ijtihad dia ialah apabila kaumnya tidak ikut ajaran dia, Allah akan hantar bala besar, Allah akan hancurkan. Jadi dia nak selamat, dia rasa sampai masa dah nak sampai bala Allah ni nak dihancurkan, dia keluar. Itu ijtihad dia keluar. Rupa-rupanya kaum dia ni, dia tahu dah nak datang bala besar, dia keluar semua sekali dengan binatang, kena ternakan gapo, bermunajat dengan Allah, bermohon dengan Allah supaya Allah jangan turunkan bala, jangan turunkan. Akhirnya Allah tak turunkan bala. Tetapi Nabi Yunus terus naik kapal sampai dia berjalan sampailah laut, sampai tepi laut. Ada perahu nak pergi nak menyeberangi laut Mediterranean. Dia nak pergi sebelah Syam sana, sebelah Palestin. Tupai kapal besar, kapal tu benarkan. Nahkoda dia bagi sampai tengah laut. Lalulah berlaku topan, berlaku ribut, nak karang kapal. Nabi Yunus, orang tengok sangat juruh, sangat baik, sangat hebat, sangat akhlaknya mulia. Jadi nahkoda kata ada seorang kena dibuang ke laut, barulah selamat. Baru selamat, lebih kurang gitulah, baru selamat. Lepas tu apabila undi-undi, kena Nabi Yunus. Nahkoda semua tak tergamuk nak campurkan Nabi Yunus ke laut, tak tergamuk. Dia reju, orang baik. Lalu nahkoda berusaha, kapten kapal berusaha untuk nak pergi semula ke pelabuhan, tak dapat. Akhirnya Nabi Yunus minta sendiri, buanglah dia ke laut. Sebab tidak untuk selamatkan kapal ni, nak kebalik semula tak boleh. Lalu dicampur ke laut, ditelan oleh ikan nun, ikan yang besar. Lepas tu yang pertama jadi Nabi Nuh pun rasa bersalah sungguhlah. Salah, barulah dia terasa bersalah sungguh-sungguh. Bapa dia awal lagi, sepatutnya jangan keluar lagi. Dia sudah keluar meninggalkan kaumnya. Dia keluar tu dengan ijtihad dia. Dengan dia rasa ijtihad dia akan berlaku azab. Rupa-rupanya perancangan Allah mengatasi. Itu. Jadi dia sangat-sangat rasa bersalah. Dipanggil, jadi gelap jugalah dia. Dia dalam keadaan tak tenteram. Dan kedua kelam airnya, duduk Nuh dalam laut, dasar laut Nuh. Ikan paus yang besar duduk dasar laut Nuh. Dan ketiga kelam malam, gelap-gelap dalam perut ikan paus tu. Dan keempat kelam perut ikan, duduk dalam perut ikan. Lagu manalah, lagu mana kerja Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Dan adalah keluar ikan tu, akhirnya Allah perintah supaya muntahkan Nabi Yunus di suatu tempat di tepi pantai. Kemudian selamat dia, dan pada ketika itu waktu asar. Maka sembahyanglah dia Nabi Yunus 4 rakaat. Syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah, 4 kegelapan itu. Dan disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis bahawa di antara sebab-sebab ikhtiar Nabi Yunus ialah dia berdoa. Dia rasa bersalah, dia berdoa sungguh-sungguh dalam perut ikan nun. Akhirnya Allah selamatkan. Jadi sebagaimana kata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watu zinnun iz huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qat illa istajaba lahu, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wal Hakim.
Maksudnya Nabi SAW bersabda, doa Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Apa Nabi Yunus sebut sama? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesiapa seorang muslim yang berdoa dengan doa yang doa Nabi Yunus ini pada segala perkara. Pada segala perkara doa dengan penuh ikhlas, melainkan Allah akan terima doanya. Jadi mudah saja doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa tu doa lah apa-apa. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihi salam. Tetap kala dikeluarkan dia Allah, tetap kala dikeluarkan dia Nabi Isa oleh Allah daripada antara kaumnya. Dan adalah yang demikian itu Allah selamatkan Nabi Isa daripada kaumnya itu pada ketika jatuh matahari, iaitu maghrib lah, pada waktu maghrib. Maka pertamanya, rakaat pertama Nabi Isa sembahyang maghrib ini supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Maksudnya tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Sebab kaumnya dia kata Tuhan Tuhan Allah, Tuhan Musa, Tuhan Maryam, tiga dia kata. Jadi rakaat pertama itu untuk menafikan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan kedua, rakaat kedua bagi menafikan tuhmah daripada ibunya, daripada tuduhan oleh kaumnya. Jadi kaum Nabi Isa dia tuduh ibunya Maryam berzina dengan Nabi Zakaria. Itu tuduhan. Tetapi Maryam adalah wanita pilihan Allah. Salah satu wanita yang terpilih yang telah sampai, kalau belajar kitab tasawuf, sudah sampai kepada makam nafsu al-kamil. Nafsu kita ni ada 7 tahap. Kita bawah sekali nafsu ammarah, lawamah. Naik. Nafsu yang paling sempurna dipanggil al-kamil. Dalam hadis Nabi SAW menyebut ramai daripada orang lelaki sampai kepada tahap nafsu yang ketujuh tertinggi al-kamil, yang sangat sempurna. Orang perempuan sikit, orang perempuan tak ramai. Tetapi yang disebut oleh Nabi SAW di antaranya Maryam. Jadi Maryam binti Imran ini Allah telah tiupkan malaikat, Allah utuskan malaikat untuk tiupkan roh ke dalam rahim dia, lalulah dia mengandung tanpa ada lelaki yang menyentuhnya. Itu mukjizat. Mukjizat, karamat bagi Maryam dan mukjizat bagi Nabi Isa. Jadi Nabi Isa rakaat kedua dia sembahyang kerana dia syukur, dia nak menafikan daripada ibunya, daripada tuduhan oleh kaumnya. Dan yang ketiganya, rakaat ketiga, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Maksudnya Allah sahaja yang boleh memberi bekas, mengada atau mentiada. Orang lain tak boleh. Misalnya Allah boleh ciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa ayah, dengan Ruhul Quds. Kemudian ada orang yang suami isteri berikhtiar nak dapatkan anak, Allah tidak izinkan, Allah kata tak ada, maka tak dapat. Jadi hanya yang boleh menentukan
mengada dan meniada itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah nak menafikan ketuhanan tadi, 2 rakaat yang dahulu itu berhubung. 2 rakaat yang pertama tu dia berhubung. Dan yang ketiga tunggal sendirinya, tu baca tahiyat. Dan pertama-tama orang yang sembahyang Isyak itu Nabi Musa alaihi salam. Ketika sesat jalan waktu keluar dia Nabi Isa daripada Madian. Jadi Nabi Isa ini dia ayah angkat dia Fir'aun, mak angkat dia Asyah. Asyah beriman, Fir'aun tidak beriman. Kemudian dalam peristiwa dia sekeh orang Balah tu, orang Qibti dengan orang Bani Israel. Dia marah, dia sekeh orang Bani Israel itu, orang Qibti sampai mati. Jadi apabila berlaku kematian, Fir'aun marah, cari nak bunuh dia. Lalu dia pun lari-lari sampai kepada Madian. Madian ini negeri tempat Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa duduk di Madian, menetap di situ dan kahwin dengan anak Nabi Syuaib. 10 tahun kahwin dengan anak Nabi Syuaib, dan dia diperintah balik semula ke Mesir. Jadi masa nak pergi ke Mesir itu dalam keadaan duka cita, dan ada padanya itu di dalam duka cita isterinya. Jadi masa nak balik ke Mesir itu, isteri dia dalam keadaan nak beranak. Isteri dia mengandung, itulah cukup tempoh nak melahirkan anak. Itu duka cita yang pertama. Dan duka cita Harun saudaranya, manakala dia dengan Harun dia telah sengai lama dah, pisah lama dengan Harun, sedangkan dia sangat baik, bagaikan isi dengan kuku dengan Harun ni. Sebab dia beranak, dia lebih kerama dan mati. Harun lebih awal sikit daripada Nabi Musa. Jadi 2 saudara yang begini baik, lama dah masih berduka lara, jadi nak boleh jumpa dah. Dan duka cita seterusnya Fir'aun. Jadi Fir'aun ni dia nak bunuh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun duka cita, rasa tak senang, rasa tak selesa sebab nak dibunuh oleh Fir'aun. Dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada demikian itu sekaliannya dengan janjiannya yang sebenarnya. Lalu Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa, memberitahu Nabi Musa bahawa Allah akan hilangkan semua duka cita dia itu, semua kesusahan itu akan dihilangkan. Jadi Nabi Musa pun syukur kepada Allah. Dan ada yang demikian itu pada waktu Isyak. Jadi janjian Allah yang sebenar untuk melepaskan segala kesusahan, kesulitan, keserabutan, duka cita Nabi Musa itu Allah janjikan pada waktu Isyak yang akhir. Apa arti Isyak yang akhir? Kerana di zaman jahiliyah waktu Isyak ada 2. Yang pertama Isyak awal, satu lagi Isyak akhir. Isyak awal pada zaman jahiliyah bermaksud maghrib. Isyak akhir maksudnya Isyak yang betul itulah. Jadi sebab tu dia kata Isyak yang akhir. Maka sembahyang dia Musa alaihi salam 4 rakaat. Syukur akan Allah.
daripada segala duka cita yang 4 itu. 4 rakaat kerana syukur kepada Allah di atas setiap duka cita itu. Jadi kita lihat di sini bahawa para nabi, para rasul, benda yang paling utama yang mereka buat ialah sembahyang. Sembahyang. Cuba tengok Nabi Adam turun ke bumi sembahyang. Nabi semua tadi apabila Allah bebaskan, syukur mereka yang paling utama ialah dengan cara sembahyang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke hijrah, misalnya sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah, terus membuat Masjid Quba tempat sembahyang. Jadi penting sungguh sembahyang. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam dan zuhur, maksudnya orang mula-mula sembahyang subuh. Dalam riwayat hadis riwayat yang lain, orang yang mula-mula sembahyang subuh Nabi Adam, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan isyak bagi Nabi Yunus. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja. Ini dia nak buat perbandingan. Perbandingan nak suruh mudah kita faham, nak suruh mudah kita nampak lebihnya, hebatnya yang Allah berikan kepada orang yang dapat sembahyang 2 rakaat. Jadi muallif pengarang nak suruh mudah kita faham. Dia umpamakan macam mana? Satu raja, raja yang sangat hebat, raja yang ada, raja yang berdaulat, raja yang menguasai, memperbuat akan suatu balai, buat satu tempat khas, satu balai khas, satu apa kita panggil, satu pentas, pentas yang comel, dihiasi, dan memperbuat dia akan jamuan. Pentas tu diguna untuk nak buat jamu rakyat jelata. Buat pentas khusus hak comel, buat apa? Nak buat tempat jamu rakyat jelata. Dan mensediakan padanya, dalam jamuan tu raja dia sediakan apa? Akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman, macam-macam jenis makanan dan minuman, dan bagai warnanya. Nak rayaknya macam-macam pesing, macam-macam rasa, macam pesing habis. Hak sedap-sedap, hak mahal-mahal ada belaka. Dan bagai-bagai lazatnya. Habis segala makanan hak sedap-sedap, dia cadang belaka, buat belaka, nak jamu rakyat jelata ni. Dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat. Jadi setiap jenis makanan dan minuman tadi tu ada manfaat tertentu, ada keistimewaan tertentu. Maka iaitulah jamuan tadi tu. Iaitulah maksudnya jamuan tadi yang macam-macam, yang hebat ni, sembahyang. Itulah umpama sembahyang. Jamuan tadi itulah umpama sembahyang, 2 rakaat sembahyang. Kemudian maka menyeru akan segala hambanya. Lalu raja pun panggil seluruh rakyat jelata. Panggil rakyat yang hina dina, merasakan makanan itu. Mari pakat jamu. Ni jamuan perdana, jamuan diraja. Jamuan diraja makan percuma, sedap belaka. Panggil semua rakyat jelata. Tapi ada rakyat jelata tak segi makan. Rugilah. Maka pergilah. Demikianlah. Jadi demikianlah umpama sembahyang. Jadi jamuan dan makanan minuman yang disediakan sebegitu rupa yang hebat, itu bagaikan sembahyang. Jadi sembahyang 2 rakaat itu disuruh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sembahyang supaya mengambil lazat hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurnia Allah.
Jadi bagi seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang sempurna sifat ubudiyah dia, sifat ubudiyah kehambaan kepada Allah sempurna, dengan sembahyang dia rasa Allah memberi dia macam-macam pemberian, macam-macam kurnia, macam-macam kurnia, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Jadi kita sembahyang ni salah satu tanda kita syukur. Syukur di atas segala pemberian Allah bagi kita dapat sembahyang 2 rakaat ini lebih daripada dunia dan isinya. Jadi kehebatan sembahyang, kurnia yang ada dalam sembahyang ini, besarnya pahala, besarnya fadilah, besarnya kelebihan. Tak nampak, itulah masalah. Jadi orang yang beriman dia nampak, dia yakin. Orang biasa-biasa dia tak yakin. Sebab itulah kita lihat, kita belajar dah pelajaran sebelum ni, bagaimana sembahyang para sahabat. Para sahabat ada dinamakan sujad. Sujad ni sembahyang banyak, 500 rakaat sehari, ada 300 rakaat sehari. Hak sembahyang fardu ni tak serayak lah, hak wajib dah. Hak sembahyang sunat tu mereka tidak jemu, tidak puas, tidak rasa malas. Sebab apa? Mereka merasai, menyelami, menghayati bahawa sembahyang itu sebenarnya anugerah Allah yang paling hebat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk pilihannya, bukan semua orang. Sebab itulah kita paling kurang kita kena jaga sembahyang fardu hak wajib dah, sembahyang rawatib paling kurang kena jaga hak tu. Sembahyang rawatib, sembahyang kapit fardu kita panggil, jaga sungguh-sungguh. 10 rakaat muakkad, dan yang lainnya ghairu muakkad. Juga sembahyang witir, juga sembahyang duha, paling kurang sehari. Sebab apa? Sebab suratan amalan kita dia berdasarkan hari. Kalau nak suruh lengkap suratan amalan kita ni, hak paling penting semaya tu. Semaya tidak ada, kalau orang lain periksa orang, ada katakan ada 100 soalan, setiap satu soalan itu satu markah, ada soalan besar, ada soalan kecil. Jadi markah paling banyak diberikan kepada sembahyang. Sembahyang fardu wajib dah tu, tak kira dah wajib. Sembahyang sunat tu. Jadi kalau kita tak cukup, tak lengkap sembahyang rawatib kita, sembahyang witir kita, sembahyang duha kita, maka markah pahala kita pada hari itu tidak sempurna. Markah tidak dapat markah yang terbaik. Bila kita dapat tahu tu, kita dapat rasa, bila kita dapat nikmati markah, seronok bila nanti masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur baru tahu, barulah gapo. Masuk dalam kubur, orang tak ada orang kambuh. Orang kambuh tu tak ada gi lagi, dia bunyi dah. Dia bunyi pijak ke orang pergi tu, baru tanya khabar. Aku ni duduk mana lah ni? Aku duduk mana? Baru khabar duduk alam barzakh. Batu baru tanya, gapo amalanku? Gapo amalanku? Barulah sembahyangnya yang dia buat dengan sempurna pergi menjadi teman. Supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Kita putus kat tu lah. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.